So sekarang ni berada di Petaling Jaya. Kalau korang yang berada di area Petaling Jaya, korang boleh pergi ke KSY Motorsport untuk cari tayar Duro. Apa yang menariknya kat kedai ni? Jom kita masuk dalam. Kita jumpa dengan owner dia. Tapi sebelum tu, jangan lupa like, share dan komen dulu. Jom. Dekat KSY Motorsport ni, korang bukan setakat boleh buat servicing je, dia juga ada jual aksesori. Dia bukan ada satu kedai ya, dia ada dua kedai. Jom kita pergi tengok kedai aksesori dia. Inilah bahagian aksesori dia. Kalau korang nak beli rim baru, mestilah kena padankan dengan tayar Duro. Okey, so sekarang Ping dah dengan Mr. Ong, owner KSY Motor. Dah berapa lama dah kedai ni, bos? 13 tahun. Wow, 13 tahun. Ada dua saja ni, sebelah-sebelah atau ada lagi cawangan lain? Tak ada. Tak Sini ada saja. lain lah. So dah berapa lama dah bos jual tayar Duro? Dah berapa tahun lah. Lama juga. Ya. So saya tengok dekat sini macam tak ada benda yang bos tak jual. Adalah yang spare part, aksesori adalah. Motor me barang semua adalah. Adalah. Semua benda ada dekat sini. Oh, saya lupa tanya satu soalan. Tayar Duro, bos ambil semua jenis ke ataupun hanya spesifik model? Sementara kita try 17 inci dululah. Tengok nanti sekali kita angkat line 14 inci ke, 12 inci ke, 13 inci ke. Sementara ini dulu. Ada demand, bos ambil lagi. Bos, KSY Motorsport ni ada tak special? Kita semua barang buat lah. Semua motor barang semua ada lah. Aksesori ke, sport rim ke, high performance barang semua ada lah. Boleh datang kedai tengok dululah apa barang. Wah, ini memang ngam. Ada pesanan sikit tak dekat orang luar sana? Kalau nak cari tayar Duro, boleh datang kedai EJCC KSY Motorsport. So, kalau korang yang berada di area Petaling Jaya, dah tahu dah kat mana nak cari tayar Duro. Korang boleh pergi ke KSY Motorsport. Jangan lupa like, share, komen and replay.